10 cawangan. Di Malaysia, banyak buat menu mengikut negeri. Sini ramai orang, kemudian dekat sini Cina, India, Melayu datang makan. Memang best in the world. Kak, dekat Daily Coffee ni, apa yang menarik yang akak nak recommend saya untuk makan? Yang saya boleh recommend sekarang ni adalah kedai kuih tiaw basah. Saya nak order dalam 5-6 menu boleh? Boleh. Okey, yang kedua apa? Saya boleh suggestkan ayam bakar with rice. Maksudnya ada nasi dengan ayam bakar. Ya betul. Baik. Yang ketiga adalah Hainanese chicken rice. Yang ramai orang order juga ayam gepuk. Ayam gepuk? Ini pada ayam gepuk. Ya. Ada ayam gepuk dalam kafe Ya betul. And then yang terakhir ialah cili udang kering fried rice. Okey, kalau untuk air pula, air apa yang recommend untuk kita cuba? Kalau traditional, ramai yang ambil camping, which is coffee dengan tea. Lepas tu, kita ada latte shaken. Kalau dalam ice blended, kita ada mocha frap. Kalau suka matcha, kita boleh recommend matcha latte lah. Ke yang refreshing tu, kita boleh recommend grape soda. Daily Coffee, dia waktu operasi daripada pukul apa? Dia buka dari 8 pagi sampai 12.30 malam. Setiap hari buka? Setiap hari buka, ya betul. Dengan cerita dia banyak cawangan dekat seluruh Malaysia. Ya betul. Ada lebih kurang berapa cawangan? Lebih kurang 10 cawangan. Ada banyak cawangan di seluruh Malaysia. Kata adik tu tadi, 10 cawangan. Di Malaysia, itulah Daily Coffee yang kalau kita tengok dekat kafe ni, salah satu dia kafe yang banyak buat menu mengikut negeri. Ada Ipoh, Kelantan, Terengganu, macam-macam. Menu pertama yang kita nak cuba ni daripada Kedah. Jadi nama menu dia Kedah Kuih Tiaw Basah with Signature Prawn. Maksudnya ada kuih tiaw goreng basah, kemudian ada udang. Uish, ini lebih kurang macam char kuih tiaw lah sebab dia lembab-lembab basah. Sini ramai orang, kemudian dekat sini Cina, India, Melayu datang makan. Tanpa bercakap banyak, kita cuba terus. Suapan yang pertama panas-panas lagi. Bismillah. Basah-basah, berlemak, ada pedas sikit. Kemudian dia punya basah ni macam dekat street food punya char kway teow, tapi jenis premiumnya. Ini barang jadi guys. Bismillah. Saya recommend siapa yang tak makan nasi, order menu yang ni. Dia selonggok dia punya kway teow, dia ada fish cake, kemudian ada 2 udang yang besar. Kita nak makan udang, rasanya udang ni digoreng. Kita cuba ambil dengan tangan. Bismillah. Jadi dekat sini, kalau korang datang, duduk kat meja, order dia jenis scan. Korang scan kat meja, QR, nanti keluar menu, korang order dah sampai. Suapan terakhir, banyak menu kita nak cuba ni. Bismillah. Saya recommend teruk. Ini macam char kway teow belah-belah utara punya. Yelah memang daripada Kedah pun kan. Recommend. Ini menu dari Pantai Timur bawah, Kelantan bawah. Nama menu dia ayam bakar with rice. Maksudnya nasi ayam bakar. Dia ada bagi telur mata, ada ayam grill, kemudian dia ada bagi keropok dengan kelapa nasi kerabu, black pepper sauce dan juga sambal. Pertama sekali, kita akan cuba dia punya ayam grill. Rupa kejadian dia. Bismillah. Dia grill cantik, rasa rempah dia dan ada rasa aroma wangi bersama dengan bawang. Bismillah. Bila makan dengan black pepper sauce, macam kita makan chicken grill. Best. Keropok. Bismillah. Jadi yang ni kita boleh padankan dengan nasi. Ambil sedikit sambal, ambil sedikit ayam dan kita masuk mulut. Bismillah. Betul, kelapa nasi kerabu ni bila makan ada rasa hangit-hangit tau. Bismillah. Bila kita makan tu, rasa macam kita makan kerisik. Okay, ambil sambal, telur. Bismillah. Saya suka kafe ni, dia boleh tarik semua rakyat Malaysia datang makan kat sini. Suasana sejuk, tenang dan damai. Sangat sesuai untuk orang nak datang dating, bawa anak makan sekali-sekala. Best. Tapi yang dating tu hanya untuk orang bujang je. Yang dah kahwin, jangan sekali-sekali. Nanti kena kejar dengan bini korang. Ini nasi goreng cili udang kering. Ataupun kalau nama orang putih dia, cili udang kering fried rice. Okey? Dia ada bagi keropok, telur dadah. Dan kita nak intai nasi goreng dia. Wow, nampak macam cili kering tu bersepah. Bismillah. Ini macam nasi goreng opah-opah. Mak-mak punya nasi goreng. Sebab apa? Nasi goreng ni tak perlu makan dengan sambal belacan dah. Rasa cili kering, ada rasa belacan juga, manis daripada bawang. Bismillah. Ini nasi goreng zaman saya kecil-kecil ni. Makan pula dengan keropok. Bismillah. Masya Allah. Saya suka. Perfect. Jawapan terakhir. Bismillah.
Ini menu seterusnya adalah ayam gepuk. Siapa tak kenal, kau tengok sambal dia, menakutkan. Dan dia ada kacang dan juga kicap. Kita bungkus kicap dulu sebab ayam gepuk kalau tak ada kicap tak jadi. Break sambal dulu. Tengok sambal dia. Okey, gaul. Macam tu lah ayam gepuk. Gaul sambal dia. Okey, ambil ayam. Bersepah dia punya cili. Okey, tanpa kacang Kita nak rasa padu ke tak padu. Bismillah. Pertama, sambal ni mungkin pedas tak naik lagi, tapi dapat rasa manis bawang. Kita nak cuba ambil kacang ni, punya kacang pekat ni. Kacang. Bismillah. Kita ada kobis goreng, ayam. Bismillah. Kalau tanya saya, tak pedas langsung. Memang dia buat tak pedas. Ataupun pedas dia lambat ke tak tahu, tapi tak rasa pedas. Mungkin budak-budak pun boleh makan ni. Walaupun colour dia menakutkan, tapi dia tak pedas. Sebab dia mungkin cabai masak semata-mata. Dia tak campur dengan cili padi. Tapi kalau tanya saya, rasa dia sedap. Sebab dia ada manis. Manis daripada bawang tu. Okay? Menu yang seterusnya. Ini menu Ipoh. Ipoh Mali Talak Sombong. Ini kalau di Ipoh ni memang terkenal. Hainan Chicken Drumstick Rice. Okey, ini rupa kejadian dia. Kemudian kita nak rasa nasi dia dulu. Ini rupa nasi dia. Bismillah. Panas lagi. Dia bagi dalam mangkuk macam ni. Okay, kemudian orang Ipoh dia suka makan nasi ayam ni dengan tauge. Tengok ni. Dia ada tauge, daun sop, daun bawang, minyak bawang putih. Selalunya letak minyak bawang putih Makan. Bismillah. Tengok kejadian dia cantik. Memang best in the world. The best dekat Ipoh. Okay, kemudian dia ada bagi sambal. Sambal dia. Kita ambil ayam. Ini ayam bahagian drumstick. Bismillah. Ini sos ni memang sos orang Ipoh punya. Dan kita nak ambil ini pula bersama dengan tauge. Bismillah. Ini masam-masam sikit. Kemudian ada rasa serai. Sedap, wangi rasa dia. Bismillah. Semua jadi kat sini makanan ni. So, kita nak tunggu menu air pula. Kopi. Nama dia Camping. Saya nak buka, nak bagi korang tengok rupa kejadian dia. Kopi ni bila minum, kita kena tengok colouring dia. Kalau kau pekat macam ni sampai melekat ni, memang Bismillah. Ini memang kau pekat, melekat dalam tekak. Bismillah. Mantap. Yang seterusnya adalah matcha latte. Ini dekat mana-mana kafe pun trending. Memang orang suka order. Bismillah. A+. Pekat. Rasa matcha dia kuat. Kemudian dia macam ada creamy lemak daripada susu tu. Barang jadi guys. Ini grape soda. Tengok cantik. Tengok tu. Grape. Ada lemon. Ada soda. Bismillah. Ini refreshing. Kita dah makan kotel goreng macam-macam tadi tu. Sulam. Bersihkan perut kita dengan air refreshing macam ni. Memang syahdu gila guys. Dan ada lagi 2 air. Saya dah tak larat nak minum. Banyak sangat menu. Ada mocha frappe dan juga latte shaken. Saya nak rasa sikit lah. Sebab saya peminat kopi. Kalau latte ni memang favourite lah. Selalu minum kosong lah latte. Tapi yang ini bila kita datang review, kita kena cubalah. Tak cuba, tak ada pengalaman nanti. Kan? Ini kena buka dalam dia. Supaya, tengok daripada atas. Sangat-sangat creamy. Bismillah. Manis. Pekat, creamy. Shaken tu mungkin maksud dia shake dia kuat dan dia jadi buih yang sangat banyak kat atas ni. Bismillah. Dia tak ada gula ni. Bismillah. Memang susu dengan kopi semata. Alright. Dan ini yang terakhir, korang boleh cuba juga mocha frappe. Kalau korang datang ke Ipoh ni, khususnya orang Ipoh, boleh datang ke Daily Coffee. Nanti location kita letak dekat pin komen. Okay? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.